Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Baik, kita nak tengok tazkirah hadis yang ringkas. InsyaAllah kita ringkaskan penjelasannya. Itu hadis dalam Jami' At-Tirmizi, hadis tentang sifat abwabu sifatil qiyamah wal raqaiqi wal wara'i an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yani hadis tentang sifat kiamat, tentang raqaiq, perkara-perkara yang melembutkan hati daripada Rasulullah, dan wara' daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya hadis daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kharaja rajulun mimman kana qablakum fi hullatin lahu yakhtalu fiha فأمر الله الأرض فأخذته فهو يتجلجل فيها أو قال يتلجلج فيها إلى يوم القيامة. Baik, maksud hadis ini daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang lelaki dalam kalangan umat sebelum kamu keluar dengan memakai pakaian, satu pakaian hullatun, yang cantik, yang indah, sambil bermegah-megah dengannya. Yakhtalu fiha. Lalu Allah memerintahkan bumi supaya menelannya. Fa amara Allahu al-arda fa akhadhathu. Lalu Allah perintahkan bumi supaya menelannya. Fa akhadhathu. Maka dia terus bergelimpangan di dalam bumi. Atau baginda bersabda, dia berterusan tenggelam di dalamnya sehingga hari kiamat. Yatalajlaju fiha ila yaumil qiyamah. Baik, hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi, Imam Ahmad nombor 7074, dan hadis ini hasan sahih. At-Tirmizi tadi nombor 2491. 2491, dan hadis ini hasan sahih. Baik, apa maksud hadis ini? Hadis ini Nabi SAW ceritakan kepada para sahabat antara sebab Allah Ta'ala mengazab umat terdahulu, puncanya adalah bermegah-megah dengan pakaian. At-tafakhur bithiyab wa hullah, dengan pakaian. Sebab Nabi kata, kharaja rajulun mimman kana qablakum. Seorang lelaki dalam kalangan umat sebelum kamu, dia pernah keluar. Maknanya keluar daripada rumahnya. Fi hullatin, dalam keadaan dia memakai pakaian yang indah. Hullatin maknanya pakaian yang cantik, sambil bermegah-megah. Yalah, kalau dia pakai cokman camping macam ni, dia nak megah-megah kan. Yakhtalu fiha, Nabi kata dia berbangga-bangga dengan pakaian tersebut. Kemudian Allah perintahkan bumi. Fa amarallahu al-arda, Allah perintahkan bumi. Jadi bumi itu makhluk Allah, kan? Bumi akan ikut perintah Allah kalau Allah perintah. Kalau Allah perintah dia untuk telan mana-mana orang, telan. Sebenarnya yang tu sains tak boleh nak explain. Betul tak? Sains tak boleh nak explain. Dia bolehlah explain, dia kata ni disebabkan oleh ada lubang dekat bawah ni, ini sinkhole, macam-macam bla bla bla. Tapi yang ni, yang Nabi sebut ni azab. Yang tu tak apalah, kita bagi serah kat orang pakar lah. Tapi yang Nabi sebut ni azab. Maknanya berlaku di zaman dahulu orang yang ditelan bumi. Ada tak dalam Quran cerita dia? Yang ditelan bumi ni siapa? Qarun. Qarun. Sebab tu kata sebahagian ulama hadis, yang dimaksudkan oleh Nabi ni mungkin Qarun. Kerana dia ada ciri-ciri tu. Kerana dia kaya dan sebagainya, bermegah-megah dengan harta benda dia. Antaranya dia bermegah-megah dengan pakaiannya. Itu salah satu taujih, satu tafsir. Tapi kita kata dia umum juga. Maka dia terus bergelimpangan di dalam bumi, atau bagi Nabi SAW, berterusan tenggelam di dalamnya sehingga kiamat. Maknanya dia akan terus tenggelam sampailah kiamat. Kemudian dia akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Wal'iyadzubillah. Maknanya bumi akan telan dia. Dia tenggelam. Dan itu sebenarnya azab yang Allah Ta'ala kenakan. Dia Nabi sebut tentang azab akhir zaman kan. Berlaku juga pada umat Nabi Muhammad. Antaranya al-khasfu, ditenggelamkan di bawah bumi. Maknanya tenggelam di bawah bumi. Tenggelam bawah bumi, azab. Nabi sebut al-khasfu. Dia akan banyak berlaku di akhir zaman. Sebab itu dalam doa zikir pagi dengan petang, kita kan baca kan?
wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. So kita minta lindung dengan keagunganmu ya Allah daripada ughtala min tahti, kata Fudail bin Iyad ataupun Al-Hasan Al-Basri, ditenggelamkan ke bawah tanah. Maknanya dimakan tanah. Jadi kita sebagai orang beriman, kita yang baca hadis ni, bila kita dengar kes tanah runtuh dan sebagainya, kalau orang yang tak baca hadis ni mungkin dah dia kata sebab tanah, sebab ini, sebab itu. Tapi kita yang dah ada ilmu maknanya kita tahu apa yang Nabi sebut, kita kena rasa gerun tak? Kena rasa gerun. Sebab itulah bila kita baca hadis tadi, kita baca zikir pagi dan petang, kita minta lindung. Kerana dia termasuk azab. Kita bukan nak kata orang kena azab kan? Bukan nak tuduh orang kena azab, bukan. Kita sebagai contoh macam pemimpin, dia tak bolehlah fikir kena azab kan, kena azab. Lepas tu dia tak buat apa. Bukan macam tu. Kan? Agama suruh dia cari cara penyelesaian. Buat apa? Tambak tanah tu bagi elok dan sebagainya. Dan sebagainya apa yang dari sudut fizikal kan, untuk menjaga ketenteraman awam. Jadi pemimpin dia kena tengok dari sudut tanggungjawab dia sebagai pemimpin menjaga keselamatan rakyat. Itu Islam suruh. Tapi dia bukan tengok orang macam dia Tuhan. Macam dia Tuhan ni, kalau kena negeri orang dia kata azab. Kalau kena negeri dia sendiri dia tak kata azab pula. Ini kita tak maulah macam tu. Tak mau, itu bukan. Tapi kita objektif. Kalau benda tu melibatkan keselamatan awam, objektif lah. Jangan duk politik pula kat situ. Kan? Maknanya tak kira lah negeri mana ke, pembangkang ke, kerajaan ke, dia kena betul-betul fikir. Kan? Pemimpin dia kena fikir. Tolak tepi sentimen kepartian, politik dan sebagainya. Ini sekarang ni, ini masalah contoh tanah runtuh. Cari masalah tu, penyelesaian dia, selesaikan. Banjir dan seumpamanya. Itu Islam suruh. Ini bukan, ini takdir Allah. Tak boleh macam tu. Pemimpin dia bukan penceramah tau. Beza tu, penceramah. Itu masalah kalau kita lantik penceramah jadi pemimpin. Dia pandai berceramah lah. Tak, nak lantik pemimpin, dia kena cari orang yang boleh selesaikan masalah rakyat. Dia bukan berceramah pula. Orang duk tanah runtuh, orang banjir, apa yang hari tu, letupan hari tu kan. Bukan kita kena ceramah. Kita kena selesaikan masalah tu. Banjir pun samalah. Ni banjir dia hanya ceramah ni. Tak kita buat solat hajat. Bukan itu. Itu bukan penyelesaian. Kan? Macam baru-baru ni ada seorang sahabat ni, dia cerita kan, dia cerita macam mana dia nak selamatkan satu syarikat Melayu ni yang hampir-hampir muflis kan. Tapi pekerja-pekerja syarikat dah nak hampir muflis ni boleh lagi buat event-event yang mengarut-garut ataupun yang buat event kononnya keagamaan lah. Tapi habis duit kat situ pula. Tak ada rasa tanggungjawab. Dia rasa macam kalau nak jatuh pun kita buat lagi tahlil, kita buat lagi majlis khatam Quran dan sebagainya. Itu bukan solusi agama. Itu ritual agama. Orang tak faham. Solusi agama, apa benda? Kau kena take action. Kau kena fikir macam mana nak selamatkan company tu. Bukannya, berdoa saja ataupun buat tahlil, buat tak ada manfaat. Betul tak? Itu orang kita ni dia lebih nampak ritual. Dia tak nampak apa yang kena buat. Apa yang kena buat? Tindakan. Kan bukannya kita solat hajat. Apa benda? Macam tu. Bukan agama tak ajar macam tu. Nabi SAW ketika perang, Nabi suruh solat hajat ke? Tak. Buat preparation. Gali khandak, gali parit. Kan? Kemudian apa lagi? Buat preparation. Kemudian malam sebelum tu baru solat. Dah siap apa semua, baru tawakal. Bukannya serah dekat Allah, tak buat apa. Salah. Tak, ini kadang-kadang bahaya. Kita kata setengah orang dia ambil pendekatan macam tu. Kemudian tadi dia salah azab. Dia kata azab Allah. Buat macam mana kita banjir memang tiap tahun. Takdir Allah. Lepas tu serah. Tak, you sebagai kerajaan, sebagai pemimpin kena ambil tindakan. Macam tu. Kan? Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita azab yang Allah kenakan kepada umat terdahulu, dan dalam hadis yang lain Nabi sebut dia berterusan. Dia berterusan. Adakah maksudnya orang yang berbangga dengan pakaian ini terus Allah akan tenggelamkan dia? Tak. Tapi boleh jadi benda tu berlaku. Boleh jadi benda tu berlaku lagi. Kan? Tenggelamkan dia, tenggelamkan keluarga dia, tenggelamkan seluruh orang yang ada yang tak tegur dia ke, contoh.
Benda tu kita tak boleh lah kata, tak berlaku dah, ini zaman dulu. Tak, dia boleh berlaku. Sebab itu dalam hadis tu Abdullah bin Amr bin Al-As dia sebutkan lafaz tu, dia kata yatalajlaju fiha ila yaumil qiyamah. Maknanya istimrar, dia sentiasa berlaku. Itu maksud hadis tu. Dan dia sentiasa berlaku benda tu. Maknanya sebahagian ulama kata orang yang perangai macam orang tadi tu sentiasa akan ada sampai kiamat. Sampai kiamat. Cuma kita bukan Tuhan nak hukum orang, betul tak? Boleh jadi orang tu dia jahil, dia bangga-bangga dengan pakaian dia, kemudian dia bertaubat. Betul tak? Dia jahil kan? Kemudian ada orang yang mungkin dia belajar, kemudian Allah bagi dia kekayaan dan sebagainya, dia berbangga-bangga dengan pakaian ni umum. Termasuklah berbangga-bangga dengan pakaian agama. Bukan pakaian yang tertutup aurat saja. Macam itu. Jubahnya dengan selendangnya dan apa, tapi dia berbangga. Boleh masuk. Sebab ada orang tanya baru ni, dia kata macam mana orang yang dia pakai jubah, dia bukan orang alim pun apa, tapi dia pakai jubah tu fashion, kemudian dia berlagak dengan orang. Dia berlagak tu maknanya dia bagi tahu, tengok akulah pakai pakaian Islamik, kena ikut macam aku. Kemudian dia hukum orang yang tak pakai macam dia sebagai ikut barat lah, kafir lah, ataupun ikut fashion barat lah, apa semua pakai yang tak ikut pakaian dia. Cakaplah you nak business kan, cakaplah you nak jual jubah tu, kan senang. So tak perlu judge orang kan. Ataupun dia nak kata orang ramai dah tak ikut pakaian sunnah. Macam ni lah yang marah pasal Walid ni, kata pakai jubah, menghina serban. Abu Lahab pun pakai serban, kan? Abu Jahal pun pakai serban. Jangan duk ingat orang semua yang pakai serban ni baik. Kena bagi logik sikit lah, kan? Jadi poin dia di sini, jangan kita berbangga dengan pakaian kita, sehebat mana pakaian kita, sebiasa mana pun pakaian kita pun tak boleh. Ada orang tanya lagi, macam mana dengan orang sekarang ni, dia sengaja pakai old school untuk menunjukkan dia biasa. Bagus soalan tu. Sebab dia jarang-jarang kita tahu. Selalu kita dengar orang yang ni pakai pakaian yang popular je lah kan. Itu memang dah masuk dalam hadis ni. Sebab bila dia pakai pakaian yang syuhrah ni, dia lain daripada orang lain. Lain daripada orang lain. Semua mata akan tertumpu pada dia. Pasal lain daripada yang lain. Kan? Popular. Yang selalu orang syuhrah ni pakaian popular. Yang tu yang termasuk dalam hadis ni juga. Kalau dia berbangga-bangga, memanglah takkan dia tak bangga. Dia mestilah, bila dia beli mahal dan sebagainya, dia akan rasa bangga tu. Itu satu. Satu lagi yang jarang orang nak faham, boleh jadi juga dia sengaja memakai pakaian yang biasa, kemudian dia bangga juga. Bangga. Dia nak kata saya pakai biasa je. Saya pakai biasa. Lepas tu dia merendahkan orang lain yang pakai cantik-cantik pula. Dia boleh jadi syuhrah juga. Syuhrah dia maknanya orang lain raya-raya, orang memang pakai cantik lah. Tiba-tiba dia kata saya pakai compang camping. Dia nak beza dengan orang. Tak boleh. You kena ikut lah. Maknanya kalau raya, syariat kita suruh kita pakai cantik-cantik. Pakailah cantik-cantik. Jangan kau kononnya nak lawan sangat. Maknanya dia nak berbeza daripada orang lain. Contoh. Macam ada orang kata tu old school lah. Anda pun tak faham apa istilah old school. Maknanya dia nak tunjuk konon pakai yang antik ke apa ke. Macam tu kot mungkin. Anda tak tahu. Dia ada satu istilah tu. Dulu FOMO dan sebagainya. Tapi sekarang ni dia tunjuk dia pakaian dia biasa. Tapi dia kaya. Old money Old money. Bukan old school, old money. Yang tu pun kalau dia berbangga-bangga, masuk dalam berbangga-bangga. Dia masuk dalam yang diancam. Jadi satu lagi hadis ni, bila Nabi SAW kata dia pakai pakaian yang indah atau pakaian yang cantik, lalu dia berbangga-bangga dengan pakaian dia itu, azab Allah akan kena pada dia, ditelan di tanah. Apa maksud dia? Kata para ulama, bila dalam Quran dan hadis sebut akan diazab, apa sahaja bentuk azab, antaranya tadi ditenggelamkan dalam tanah, maksudnya dosa itu adalah dosa besar. Jadi bahaya. Kita nampak dah, berbangga-bangga dengan pakaian, apa dosa dia? Dosa besar. Macam mana kita tahu? Sebab Nabi ancam dengan azab. Nabi sebut Allah tenggelamkan dia. Terus, dia tak ada bagi, kalau dia dosa kecil, Allah akan bagi dia masa.
Kalau difahami daripada situ, Allah akan bagi dia masa untuk dia bertaubat. Tak terus tenggelamkan dia. Jadi, poinnya di sini, bila ada dalil daripada Quran dan hadis yang sebut terus kena azab, atau azab dia sekian, diancam dengan azab perbuatan itu cara kita nak tahu itu dosa besar. Macam Firaun. Jadi maknanya, berbangga dengan pakaian, cantik ke, biasa ke, old money ke, apa benda tadi, semuanya diharamkan dan termasuk dosa besar. Jadi kita pakailah pakaian yang Allah mudahkan dekat kita, kan? Jangan berbangga. Kan? Termasuk wanita, termasuk lelaki. Pakailah pakaian apa yang Allah mudahkan dekat kita. Nak cantik ke, nak apa ke, pakai. Asalkan menutup aurat, tak berlebihan, tak ada syuhrah tadi, populariti. Asalkan syariat terjaga, pakailah, tapi jangan berbangga. Jangan berbangga. Yalah, kalau kita, apa kita nak, apa tujuan kita pakai? Nak tunjuk ke orang ke? Tak, kita pakai kerana pertama kita nak tutup aurat. Yang kedua, kita nak menzahirkan nikmat Allah. Kan? Menzahirkan nikmat Allah yang Allah bagi dekat kita. Kan? Allah bagi kita rezeki dan sebagainya. Kita menzahirkan nikmat Allah, tu dapat pahala. Tapi nak berbangga ni macam mana berlaku? Kita nak rendahkan orang lain. Katakanlah, sebab dia jadi bahaya zaman sekarang ni, sebab kita dah mudah, trend kita dah mudah judge orang by apa? By penampilan dia. Betul tak? Kita mudah judge orang by penampilan. Kan? Apalah pakai baju ni, kenapa dia tak pakai baju ni? Suka hati dia nak pakai baju apa pun. Kan? Kenapa dia kena pakai baju ni? Kenapa tak pakai baju warna ni? Kenapa? Kan orang sekarang yang tu kan, yang jadi bual bicara mereka. Kan? Dan bahkan merendahkan pula orang yang menutup aurat. Itu lebih dahsyat lah. Orang yang pilih untuk menjaga aurat dengan sempurna dan sebagainya, merendahkan pula, itu lebih dahsyat. Jadi, yang ni anak akan sentuh dalam tembok sepi, kan? Isu ni, tapi dia tak direct lah. Dia secara tak langsung. Sebab dia akhir sekali, orang akan judge orang based pada penampilan, sehingga kan warna pakaian sekarang pun kan ada New Age movement kan, yang percaya cakra. Kan dia orang percaya kan baju, ustaz, kan ada pakar image sekarang kan. Ni masalah juga pakar image ni. Penampilan ni dia boleh lah, tapi sekadarnya lah, janganlah melampau-lampau. Kan? Memanglah betul, kita setuju lah kalau orang tu dia pergi event yang tertentu, dia kenalah jaga protokol gini-gini. Tak apalah, sekadarnya. Tapi melampau lah kalau nak hukum orang. Kan? Kalau orang tu setakat pakai pakaian yang macam tu kau nak hukum, itu dah meremehkan orang lain, dan itu sombong sebenarnya. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sebab tu anda bawa contoh yang Firaun dengan Nabi Musa tu. Sebab Nabi Musa bila nak bertemu dengan Firaun, kan, pengawal Firaun tak bagi masuk lagi. Sebab tengok pakai baju biasa. Dia berkata, mana emas? Mana gelang emas? Sebab waktu tu orang-orang yang elit, yang boleh jumpa bangsawan-bangsawan yang hebat, yang boleh jumpa Firaun ni, dia kena pakai pakaian yang ikut protokol. Macam zaman sekarang lah. Kan? Jadi orang yang selalu yang jaga protokol ni selalu yang sombong. Dia akan judge orang by protokol. Sebab tu kita tengok kadang-kadang pemimpin-pemimpin besar pun dia bukan suka sangat protokol ni. Tapi kena ikut juga. Dia tak reda juga kadang-kadang kan. Tapi kena ikut lah. Tapi kadang-kadang yang syaitan ni protokol lah. Sehingga membebankan dan sehingga menyebabkan orang jadi susah, ataupun akhir sekali orang hanya bertumpu pada benda yang tak sepatutnya. Orang judge by tadi penampilan. Jadi mudah sangat penampilan orang kita lekehkan dan sebagainya. Sedangkan bayangkan nabi-nabi dan rasul, mereka pakaian orang biasa tau. Cuba kita bayangkan kita duduk zaman Nabi, tiba-tiba datang seorang yang kita nampak pakaian dia yang tak kena dengan kita tolak dia. Bayangkan. Itu perumpamaan dia. Memanglah Nabi SAW orang yang sempurna. Tapi bayangkan kalau nabi-nabi, kan, kalau kita jadi judge, kita punya hukuman kita kepada orang tu based pada penampilan, satu benda yang kita akan terhalang. Antaranya kita tak akan dapat hikmah. Sebab bila contoh kita tengok orang tu selekeh, tiba-tiba kita terus hukum ni orang gila ni, jangan. Kan? Boleh jadi dia selekeh tu ada sebab dia. Boleh jadi dia tengah buat kerja, boleh jadi dia serabut, jangan judge orang. Macam mana serabut orang tu jangan kita judge.
Jangan kita hukum berdasarkan penampilan semata-mata. Sebab itu Nabi SAW larang, innallaha la yanzuru ila qulubikum ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tak melihat kepada pakaian kamu, penampilan kamu, harta benda kamu, tetapi Allah melihat kepada hati-hati kamu dan amalan kamu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.